Hai, have a nice day. Projek di Tanjung Malim. Jadi untuk projek kecil kali ni, rumah dalam proses renovation. So, kita datang awal untuk marking dekat site untuk kedudukan plug point dia. So, kat sana saya dah marking untuk bagi cooker hood dia, bagi plug point untuk switch point cooker hood, untuk plug point biasa. Dan juga kita minta untuk kontraktor relocate balik kedudukan tingkat dia supaya anjak ke kiri sikit lah sebab ukuran dia dah salah. Kemudian kita akan adjust dekat bahagian bawah ni untuk outlet air pipe keluar. Dan kemudian untuk bahagian sini adalah untuk plug point, bahagian oven dan juga bahagian microwave. Dan dekat sini pun ada satu pull out untuk rice cooker dan juga satu pull out untuk air fryer. Manakala sini pula adalah satu plug untuk dia punya Kobe. Dan dekat sini pula akan ada satu area untuk switch point rice cooker, switch point air fryer, switch point oven dan juga switch point untuk microwave. Dan dekat bahagian bawah akan ada satu in out untuk Kobe dia. Okey, terus turun bawah table dan terus keluar ke belakang. Dan dekat area sini akan ada satu power track lah. Dan dekat sini pula akan ada satu fridge cabinet. So kita dah marking plug yang awal-awal untuk memudahkan kontraktor buat kerja lah. Okay. Jadi sebab itulah anda perlu dapatkan consultation untuk renovation bahagian dapur sebelum anda buat any renovation ataupun anda teruskan renovation. Sebab kalau di fasa macam ni, kalau anda nak adjust masih lagi selamat lah. Tapi kalau dah skim, dah slab, dah naik konkrit semua, dah plug point, dah tanah dalam, maka kalau ada kesilapan maka susah untuk adjust. Jadi sebab itulah untuk buat daripada perkara yang tidak dijangka berlaku semasa renovation atau selepas renovation, anda perlu dapatkan consultation dan juga jumpa dengan pakar kabinet anda. Jadi itu saja daripada saya. Dan dapatkan consultation dan dapatkan quotation kitchen kabinet aluminium, boleh kontak saya ataupun mana-mana sahaja wakil Blender Kitchen yang berdekatan dengan anda. Have a great day. Bye.